Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahau Vanakkam. Saudara, sekarang saya berada di hadapan Menara Kuala Lumpur yang menjadi satu bangunan ikonik negara kita. Jadi baru-baru ini berlakunya majlis pembukaan kapsul wawasan 2020 dan selepas 2 hari majlis itu, sekarang bangunan ini telah pun disita dan ditutup dan sebagainya, tidak boleh sesiapa untuk masuk. Jadi inilah yang berlaku dalam kerajaan kita pada hari ini, walaupun masih ada pertikaian di mahkamah di antara pihak Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dan syarikat LSHSM. Tapi hari ini kalau kita tengok, inilah mereka menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk melakukan intimidasi undang-undang. Jadi kalau kita tengok barangan-barangan yang dimiliki oleh Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd yang hak milik tarikat mereka sendiri masih berada di atas, lebih kurang anggarannya 40 juta ringgit. 40 juta ringgit yang mana mereka belum sempat lagi untuk ambil. Dan saya tadi bila dengar Datuk Hamid tadi, dia berbual dengan pegawai kementerian, dia kata kalau mereka nak ambil barang-barang mereka kat atas ni, dia kena tulis surat mendapatkan kebenaran daripada pihak kementerian. Jadi inilah yang berlaku, saudara Fahmi Fadzil. Kalau kita tengok sepanjang kerajaan yang pernah mentadbir Malaysia, belum pernah lagi Menara Kuala Lumpur disita. Tapi hari ini dalam kerajaan Madani, ini dia. Kita tengok. Ini dipanggil sebagai kerajaan Madani.